Okay, video kali ni video nak servis headblock motor ni. Sekarang kita dah standby. Kita akan start buka dulu lah headblock. Sebab headblock ni mileage dia dah, dia punya performance dia dah drop dah. Lepas tu kita tengok ni. Okay, kita tengok dia punya mileage. Mileage dah 41,991. Dah lebih lah ni punya mileage ni. Jadi kita akan servis lah headblock. Okay, stay tune. Dah siap buka cover. Lepas tu kita tengok dekat blok ni, leaking kau punya. Oh, gasket ada bocor ni. Gasket, mungkin gasket blok ada bocor. Kita akan buka lah. Lepas tu kita akan servis tengok gerembah kan macam mana kah. Okay. Okay, no, dia berpeluh. Tanda-tanda ada masalah coolant. Cukup dia campur ya, down. See, macam ni tanda tak elok lah ni. Kalau tanda macam ni tanda tak elok lah. Ada leaking. Kalau dia jadi macam ada grease tu lah, lalu ada masalah, gasket bocor ataupun dia punya pump tak jalan. Okay, tengok ini wadah. Gasket terbakar ke apa tak tahu. Tengok dalam ni jadi macam apa, penyitaan ni Pak Yak. Lihat ni fail. Penyitaan ni Pak Yak fail. Nescafe, sedang Nescafe. Ini menjadi fail. Dan masuk. Nak lebih rinci lagi, kita tengok dekat sini. Ini confirm lah, barai, confirm barai. Ada bocor ni, ada bocor. Ni pun punca-punca dia ni. Timing tak lekat pun. Tengoklah ni, Nescafe. Nescafe. Lama ni tak tulis. Barai sudah. Oh. Habis. Oh. Dalam okey, depan tak jalan. Aspek depan tak jalan. Tengok dia dah buat lah. Ni buka tengok ni. Oh tahu sikit ni bocor. Dia bunyi mak. Habis barai. Ini sebihan ni kalau apa yang rosak. Okay, ayat coolant jadi bertukar wajah. See, ni pada tahu ni. Dalam tu jadi berkerak. Okay, stay tune. Okay, bila kita buka kita tengok dalam ni. Bol barai tu tepam. Tepam barai ni. Bunyi tu, bunyi dah hilangkan. Basuh balik ni semua habis. Jadi kita try buka.
tengok dalam ni pasti agak tertelos lah. Tengok mata yang masuk. Habis lah tu. Marai. Okey. Ni kipas. Okey. Yang ni. Kipas okey. Tapi bearing dia dah pecah. Kipas okey tapi bearing pecah. Ni pun tak boleh tengok ni. Ni kipas okey tapi mana tengok bearing dah tu. Dia dah awak dia dah goyang. Barai ni. Okey. Bila jadi macam ni, punca utama dia ni, bearing ni. Bearing ni dia dah kalau longgak ni maksud dia ayat coolant dalam ni, dia punya pressure dia akan masuk celah-celah tu. Benda ni dah dia sebenarnya dia straight, lepas tu dia dah longgak, tengok dia jadi macam ni. Macam ni dia macam mana tengok macam ni, nampak dia boleh atas bawah kiri kanan semua tu, dia dah longgak macam tu. Bearing dia dah pecah, depan ni dia tak straight dah. Kalau kita buat keluar, bila dia dah longgak tu dia akan makan ni macam ni. Dia macam longkang lah. Dia longkang ni macam yang coolant boleh tembus lah, minyak pun boleh tembus. Habis masak syak ni pun kena check kot, dah barai lah. Punca pertama bearing ni kan, macam mana motor dia start bunyi, enjin cepat panas. Penting dah ni. Ok, dah buat keluar, tengok bearing dia. Bearing water pump barai, dia dah longgak teruk. Ni sebab utama leaking. Ok, jadi kesimpulan dia, masalah water pump ni, kalau benda ni pecah, tengok ni longgak ke, benda ni dia memang sikit sangat lah dia punya kebocoran tu. Tapi kalau kita tak perasan, tak servis lama motor, dah lama sangat tak servis dan nak pakai spek besar sikit, lepas tu kita long distance, jalan yang jauh, lepas tu masa lama pula, kita tuang coolant segalen pun tak cukup. Kalau benda ni pecah, dia terus efek ni terus, dia jadi sengit. Sebab tu dia pusing dekat timing chain dia pusing, benda ni akan macam tu, ayak boleh masuk celah-celah. Jadi dia kena tekak barang ni. Ok, jumpa di next video.